billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Muslimin muslimat sidang penonton di rumah dan juga penonton di studio. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini untuk meneruskan siri pengajian di dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Dan tuan-tuan, marilah kita sama-sama mendapatkan senaskah Al-Quran. Dan kita dapat membaca 4 ayat pada hari ini daripada surah As-Saff. Ya, surah As-Saff juzuk 28 ayat pertama hingga ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. Yang bermaksud telah bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah kerana kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalannya dengan berbaris-baris, yakni saf, seolah-olah mereka bangunan tembok yang sangat rapat. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersama-sama kita pada pagi ini adalah daripada rombongan daripada Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kedah Kelantan. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan? Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, rombongan daripada Kedah Kelantan ini akan bersama-sama kita untuk membantu kita berbincang tentang pencerahan. Tajuk pada hari ini ialah dalam barisan, yang bermaksud saf, berhubung kait terus dengan salah yang kita sama-sama lakukan tiap-tiap hari. Muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, dalam ayat yang Ustaz bacakan tadi, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa. Allah suka orang-orang berjuang jalan Allah dan bersaf-saf. Walaupun ayat itu menyebutkan tentang berjuang, berperang di jalan Allah, tetapi asasnya di dalam sembahyang juga ada saf yang seperti itu. Dan memang tiap-tiap hari duduk suruh tuan-tuan, itu imam juga betul saf, penuh saf, serupa juga jadinya. Tak. Yang kalau dia jaga sejadah dia tuan-tuan, letak sejadah juga, dia letak gitu. Nah, maka kaki dia penuh saf penuh sejadah tersebut. Jangan tuan-tuan, ini kita akan bincang insya-Allah pencerahan pada hari ini tentang saf sembahyang yang insya-Allah akan menambah baik dan akan memberi kelebihan yang lebih besar kepada kita tentang salah, khususnya salah berjamaah. Baik, untuk membuka perbincangan kita pada hari ini, Ustaz mulakan dengan soalan pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yazid bin Cik Rahman. Ada satu soalan yang untuk diajukan di sini. Apakah kelebihan yang terdapat pada saf pertama dan saf sebelah kanan, Ustaz? Saya dah jelaskan. Ya, terima kasih. Kan semas.
Muslim simak rahmat Allah sekalian, soalan bagus daripada haji kita, iaitu berkenaan dengan saf depan, saf pertama. Apa kelebihannya? Kemudian saf belah kanan, apa kelebihannya? Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian, untuk saf hadapan, saf pertama itu memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Allah dan malaikat yusallun, berselawat. Dengan erti selawat di sini ulama beri makna ialah berdoa. Allah beri rahmat, malaikat berdoa supaya Allah beri rahmat, Allah beri rahmat. Yusalluna ala orang yang berada fi saffil awal. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, kalaulah orang tahu, lau ya'lamu, kalaulah orang mengetahui tentang kelebihan saf pertama, kalaulah kena yastahimu, kena mengundi, lastahamu, maka dia akan mengundi. Kita kata besar mana kelebihan sama begitu sekali ni. Tapi itulah kita sebutkan bahawa tuan-tuan, perkara ini tak nampak. Bila tak nampak tu, akhirnya kita kata ada orang baik hati pula tuan-tuan, dia tengok sah kawasan depan, silakan. Duk main silakan begitulah, ilaha illallah. Suruh orang lain tu la. Dah. Al-ithar bil qurbi makruh. Dia kena pergi dulu. Siapa-siapa yang perkara itu memberi pahala, benda tu kat depan tu dapat pahala sah. Kalau dia utamakan orang lain dalam sah depan itu, maka makruh. Bukan dapat pahala ke dah? Dapat makruh pula tu. Tak boleh. Ithar bil qurbi makruh. Melebihkan orang lain dia dalam perkara dunia tak apa. Contohnya, kursi kosong. Ada kursi kosong. Silakan tuan duduk depan. Itu tak apa. Tu tak masalah. Tapi dalam sah semayang tak boleh. Ini perkara yang memberi pahala, kena berebut. Sebab tu lastahamu, kalaulah sah tersebut yang kosong dan dia hendaklah pergi ke depan, jangan suruh orang lain. Tapi orang kita ni baik tak bertempat tuan-tuan. Dia suruhnya orang lain pergi. Sebenarnya tak nak alih sejadah dia. Jangan begitu tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu sah pertama. Kemudian dalam hadis yang lain, walaupun hadis ini ada sedikit khilaf lah, Imam Munziri mengatakan bahawa ini adalah hasan, mana boleh dipegang hadis ini, iaitu mayamin, Allah lebih suka sah yang sebelah kanan. Habis itu tuan-tuan, kalau begitu keadaannya, Ustaz minta nak tulis sedikit di papan hitam kita ni. Katakanlah di sini imamnya, ini sebelah kanan imam kan? Di sebelah kanan. Boleh faham agak gambar Ustaz? Tak pandai lukis lah, tapi boleh lah. Baik. Kalau begini keadaannya, maka ni berat sebelah. Sebelah ini, sebelah kanan. Walaupun Allah suka belah kanan, tapi tuan-tuan, dalam kaedah saf, susunan saf dalam Islam, dia adalah imbangkan. Kalau sini 4, maka dia ambil sebelah ni pula. Dia kena imbangkan gitu. Sehinggalah saf ni sama banyak. Dia kena tengoklah. Yalah, kalau tak lewat dia boleh nampak intai gitu. Dia boleh nampak dah sama ada berat sebelah apa semua dia boleh. Jadi bukan bermaksud bahawa dia hanya perlu memenuhkan hanya sebelah kanan. Kalau tidak kat masjid tu, sinilah dindingnya. Dan sini dinding, imam saya tepi habis sebelah kanan belakang. Tidak begitu tuan-tuan. Jadi keseimbangan di dalam saf sembahyang itu penting, dan begitulah cara insya-Allah mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita. Jadi asasnya tuan-tuan, berebut dalam Islam ni boleh. Tapi berebutnya untuk mendapat kelebihan pada saf yang pertama. Kalau tuan-tuan ada yang cikgu lah, budak yang kita mengajar berada depan dengan budak di belakang, mana lebih cepat tangkap, depan ke belakang? Depan. Itu biasa tak? Hatta anak kita pun suruh, bang, nanti buka kelas tahun depan ni, pergi awal-awal duduk depan sekali. Kita suruh anak kita tuan-tuan. Kenapa? Kerana di situlah tempat yang anak-anak kita mendapat kebaikan lebih. Samalah juga dalam masalah pahala ini, Allah lebih suka bahawa sah depan itu dipenuhkan untuk kita sama-sama solat berjemaah ini. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, InsyaAllah nanti kita ada lagi perbincangan yang lebih lanjut tentang
saf-saf dalam sembahyang ini. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, kita menyambung selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, kita masih dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Alhamdulillah, agak tak keliru dah lepas ni. Tentang khususnya tentang tajuk perbincangan saf sembahyang kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Di dalam perkara yang berkaitan dengan saf sembahyang tuan-tuan, antara perkara penting yang selalu disebutkan oleh Pak Imam kita, dan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, iaitu untuk merapatkan saf sembahyang. Rapat macam mana tuan-tuan? Sehingga bahu bertemu bahu. Kaki bertemu, kalau kaki dua tu dia bertemu kaki. Kita kan serabut pula. Ya, Allah dekat sangat, kalau luah lagi bagus kita. La tuan-tuan, tidak. Saf sembahyang ialah kena rapatkan. Tuan-tuan boleh baca dalam internet, ada kajian-kajian berkenaan perkara ini, katanya ada cas. Ustaz tak kerti nak menerangkan betul ada cas di antara bahu kita ni, elektrik tak elektrik, ada dalam, cuba baca dalam internet perkara ini. Tapi tak apalah. Tentang perkara tersebut, Ustaz biarkan di situ. Cuma tuan-tuan, suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentu ada perkara pentingnya, khususnya tentang masalah syaitan yang kita akan bincang sekejap lagi tuan-tuan, berkenaan syaitan lalunya di celah-celah, ada furjah, ada lorong di antara dua orang yang tidak merapatkan saf. Baik tuan-tuan, kita teruskan kepada soalan sebelumnya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Lisda Eliza binti Muhammad Zaid. Saya nak tanya Ustaz, bolehkah kita bina saf kedua sedangkan saf pertama belum sempurna lagi? Ya. Harap penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih pada hajah kita yang bertanya. Katakanlah masjid itu orang sembahyang, imam dah takbir, kemudian saf pun adalah satu saf. Kemudian datang orang belakang, dia malas nak pergi ke tepi tuan-tuan, dia buat belakang. Nah, macam mana ni? Maka tuan-tuan, selagi ada kosong, sila penuhkan yang di hadapan. Kenapa? Kerana kelebihan saf pertama itu. Selagi ada kosong, penuhkan saf hadapan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, pergi buat umrah cukuplah tuan-tuan. Orang akan mencelah masuk. Nampak sikit dia. Kita rasa ruang luah tu je. Dia pergi masuk tuan-tuan. Nah, jadi kenapa? Kerana nak mengambil kebaikan daripada saf yang lebih hadapan. Dan supaya rapat-rapat saf tersebut antara bahu-bahu. Jadi orang ini tidak boleh membuat saf yang seterusnya sehingga saf tersebut penuh. Itu kaedahnya. Kalau dia buat juga, ya, walaupun sembahyangnya sah, tetapi dia makruh. Nah, hendaklah dia penuhkan di saf yang di hadapan. Allahumma tuan-tuan, kelebihan-kelebihan ini, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau dirapatkan saf ini akan menyebabkan disatukan hati-hati orang tempat tersebut. Maknanya kalau kita tengok perpecahan di kalangan orang Islam ini, cuba perhati di masjid. Nah, tengok saf macam mana? Boleh gambarkan di situ. Sebabnya antara isyarat ini disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bila saf tidak penuh, perpecahan akan datang dalam hati-hati kamu. Jadi kalau saf itu rapat, penuh apa semua, walaupun tak ramai tapi rapat, maka itulah tandanya kerapatan dan keakraban hati-hati manusia disebabkan kelebihan saf tersebut. Kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda yang agama ini kita rasa macam tak masuk akal je kan? Kadang-kadang lah kita rasa begitu. Macam mana pula rapat sah boleh bersatu hati ni? Kita tak fikir macam mana Allah buat, tuan-tuan. Ya? Macam bila sebut tanda istighfar, satu perkara lain, tapi saya nak kait dengan perkara ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang beristighfar, Allah akan turunkan hujan. Kelantan kita tak payahlah istighfar banyak-banyak, kalau banyak hujan susah kita. La, Allah tahu tuan-tuan bagaimana cara dah. Allah tahu bagaimana. Tapi kalaulah tempat itu katakanlah kontan tak ada air, semua sekali kena istighfar. Kenapa? Allah kata kamu istighfar yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Macam mana? Nak kaya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dengan istighfar juga nak kaya. Akan beri harta dan anak pinak. Tak ada anak, kena istighfar. Apa kaitannya?
Macam tadi tak? Rapatkan saf, satukan hati. Apa kaitannya? Kita kata tak? Ini kaitan ghaibiyah. Benda gaib antara yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada manusia. Boleh tuan-tuan? Jadi kita kena yakin bahawa Quran beritahu benda yang sama, hadis Nabi beritahu benda yang sama, maka keyakinan inilah termasuk dalam perkara keimanan akidah kita ni, tuan-tuan. Nah, kadang-kadang bukan akidah nak bukti tak boleh. Nah, contohnya hari akhirat boleh bukti, tuan-tuan? Ada sebab mati hidup balik? Cuma kat tangan? Tak ada tunjuk bukti tak. Tapi kata Dr. Zakir Naik bahawa 80% dibuktikan dalam Al-Quran atas muka dunia boleh bukti 80%, 20% tinggal. Nah, agak-agak boleh percaya tak? 80 bukti dah. 20 lagi itu boleh percaya tidak? Itulah hari akhirat. Okey, boleh terima tak? Sebab 80 betul dah. 20 je lagi. Jadi mana logik aku boleh terima, tuan-tuan. Jadi silakan tuan-tuan untuk soalan seterusnya. Ustaz kalau bercakap tak boleh break. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya yang diberi Mahmud bin Haji Zakaria, yang digelar Pak Adik Selising. InsyaAllah saya daripada rombongan Kedah Kelantan. Satu soalan yang saya nak ajukan kepada Ustaz. Jika beberapa orang sampai ke masjid ketika solat berjemaah sedang didirikan dan mendapati ada jarak di antara saf melebihi 3 hasta, apakah yang perlu mereka lakukan? Wallahu alam. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih Tuan Haji kita. Boleh Ustaz panggil Pak Dik dah. Rakan lama dan qari tersohor Kelantan. Sepatut beliau kena ngaji hari ni, tapi insya-Allah kita akan jemput lagi kali insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian, bila maksudnya tentang saf sembahyang, ya. Saf sembahyang kalaulah ada kosong. Nah, kosong tadi sebut 3 hasta. 3 hasta ni kita anggap boleh muat dalam 2 atau 3 orang. 3 hasta. Kalau kurus sikit, boleh 3 orang. Kalau yang besar sikit, mungkin 2 orang. Baik, nak buat macam mana? Nah, ada 2 cara, tuan-tuan. Ada dua cara. Yang pertama sekali, ialah orang, dia tengok imam kat mana? Imam di mana? Kalau dalam gambar kita ni, Ustaz ke sana siap, Katakanlah kosongnya di 2 orang di sini kan. Nah, lebih kurang lah agak-agak yang gitu. Maka pertama sekali orang sebelah kanan ni boleh rapatkan. Cara nak berjalan nanti Ustaz tunjuk lepas ini. Nah, ini maksudnya nak rapat ni daripada sini ke sini. Dia boleh langkah secara perlahan-lahan lah. Ada keadaan selepas ini insya-Allah. Yang kedua ialah dalam pandangan mazhab kita, iaitu orang di belakang ni boleh naik. Orang di belakang ini boleh naik. Nah, baik. Soalannya, mana lebih aula orang belakang naik ke orang tepi yang masuk? Orang belakang yang naik. Kenapa? Iyalah. Orang belakang naik kerana mengambil kelebihan sah hadapan tadi. Sah lebih depan tu lebih baik. Adapun bila orang ni memenuhkan ini, sini kosong pula boleh jadi tak? Kalau ada orang ni kosong jadi, memanjangkan cerita sikit, dia belakang ni lebih baik. Tapi kalau orang belakang tak faham-faham juga, orang ini masuklah. Dah duk tunggu, tak bergerak-gerak juga dia. Kita berpindah ke sinilah. Begitu caranya. Begitulah seterusnya dibina saf-saf ini. Biasanya kes begini, kalau masjid ramai, saya melihat keadaan ini di Makkah Madinah ketika umrah apa semua. Apabila orang bekerja masuk penuh dalam masjid, imam pun Allahu Akbar. Ya. Lepas tu ada kosong-kosong belum angkat takbir ni, baru dah 1 saat 2 saat tu dia nampak dia pun naik depan. Nah, orang ni pun naik depan. Jadi tertinggallah kosong. Orang sebelah ni buat dah angkat takbir Allahu Akbar. Sebelah ni kosong, belah tu kosong. Itu kes yang berlakunya. Maka dengan sebab itu walaupun dia telah sembahyang, maka dia langkahlah ke hadapan untuk memenuhkan saf yang tersebut. Cara langkahnya tuan-tuan, ya, ini kita ambil sedikit cara langkahnya. Oleh kerana ada khilaf ulama dalam masalah ini, macam mana cara nak langkah ni?
Boleh begitu ke? Oh begitu kan? Ataupun melangkah perlahan macam mana? Baik. Ustaz tak nak panjangkan tentang khilaf ini. Cuma yang paling baik ialah keluar daripada khilaf. Khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada benda khilaf itu lebih baik. Jadi pandangan mazhab kita ialah tuan-tuan, 2 langkah. Kalau duduk begini, berhenti 1 saat, 2 saat. Baru sambung balik. Rasa 2 langkah sampai depan kot. Tak? Kalau orang langkah luar macam haji kita ni, 1 boleh kot. Jadi maknanya, itu cara untuk melangkahnya. Kalau sebelah tepi pun sama. Cukup. Jadi kalau dia ambil 3 terus, 1, 2, 3 ini dia akan jadi ada khilaf lah, ada khilaf. Ustaz tak nak kata batal secara terus, tetapi ada khilaf. Jadi keluar daripada khilaf itu lebih baik. Khuruj minal khilaf mustahab. Boleh tuan-tuan. Jadi maknanya yang penting cuba elakkan daripada 3 yang berturut-turut. 3 yang berturut-turut. Ada orang takwil pula, dia kata habis itu yang dalam Quran dalam hadis kata boleh ketuk ular apa semua tu, tuan-tuan, itu kes khas. Kes khas. Yang okey-okey ni tak ada masalah dah. Yang kita senang-senang. Kalau ular nampak kita rasa tak sembahyang dah kita. Dan nak ketuk macam mana kita jadi, walaupun adalah keharusan di situ, tetapi dia ada kaedah dan cara dia. Jadi Ustaz melihat bahawa mazhab Syafi'i ini lebih ihtiyat, lebih waspada dan lebih memberi satu kecermatan kepada kita. Ada tertik-terningnya. Orang Kelantan faham lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti seketika dan kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. Ya. Ya Zal Jalali wal Ikram, Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah, semua rahmat Allah sekalian, masih kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih kita dengan tajuk tentang saf salah, khususnya dalam salat berjamaah. Jadi tuan-tuan, muslim-muslimat rahmatullah sekalian, untuk membuka lagi kita punya perbincangan ini, Ustaz persilakan untuk soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Aina Imira binti Muhammad Rodi. Soalan saya, jika seseorang datang ke masjid dan tiada ruang kosong di dalam saf, adakah dia boleh menarik orang lain yang berada di saf hadapan itu untuk ke belakang bersamanya? Ya, mohon penjelasan. Terima kasih. Soalan yang baik. Dan barangkali dalam masyarakat kita, kalau saf tu dah penuh depan kita, kita datang tu seorang-seorang, apa perlu kita buat? Ini barangkali jarang sikit dibincangkan. InsyaAllah saya akan tunjukkan secara praktikal. Tapi sebelum itu tuan-tuan, misal contoh, ya, sekiranya satu orang tengah sembahyang, contoh waktu zuhur, kita datang di belakangnya, tak payahlah tuan-tuan cuit dia apa, tak payah. Tuan-tuan masuk duduk dekat di sebelah kanan tu, takbir kuat-kuat sikit, Allahu Akbar. Dia pun faham lah sebelah ni je kan. Takkanlah kena datang duduk dekat, maka sepatut dia fahamlah bahawa kita jadikan sebagai imam. Tak payahlah Allah Akbar tu cuik lagi, tak payahlah, dia dah maklum. Samalah juga kalau kita dah berimam, contoh begini tuan-tuan. Satu orang imam, kemudian makmum, gitu kan. Kemudian datang seorang lagi, dia duduk tepi ni, dia takbir kuat-kuat sama macam tadi, kuat sikit, Allahu Akbar. Dan orang ini, yang ini sepatutnya memahami bahawa ada orang lain di belakang dia, dia kena undur ke belakang. Dengan kaedah tadilah, ya, undur 2 langkah dan berhenti sekitar 2 saat gitu, kemudian undur lagi. Begitu caranya. Baik, itu agak mungkin agak biasa sikit lah. Jadi kalaulah tak faham juga, barulah boleh cuit itu. Mengikut pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami, bahawa cuit itu kena akad takbir dulu. Allahu Akbar, baru cuit. Kata Imam Ramli pula, tak apa, tapi makruh. Kalau tak takbir lagi itu boleh juga, tapi makruh. Jadi eloknya takbir dulu lah. Takbir dulu lah. Okey tuan-tuan. Jadi untuk jawab soalan yang ditanya oleh Hajah kita tadi, Ustaz perlukan pembantulah. Saf
Imam sembahyang seorang, kemudian saf belakang yang saf pertama penuh. Rapat ke dinding dah. Datang seorang pula nak buat macam mana? Baik, silakan minta pelakon-pelakon kita yang terpilih. Imam di sini. Makmum. Baik, bismillahirrahmanirrahim Allah sekalian. Ini contoh lakonan ya. Contoh. Sekarang imam sudah mulakan sembahyang. Di saf pertama ini, walaupun ada 2 orang, anggaplah 1000 orang. Dah penuh dah saf ini. Datang haji yang ketiga ni, dia tak boleh nak masuk dah saf penuh belaka dah. Soalannya, adakah dia perlu sembahyang seorang begitu ataupun dia tarik orang yang depan tu ke belakang? Itu soalan. Jawapannya, kalau dia sembahyang begitu pun sah sembahyang. Sembahyang seorang sah. Cuma itu tak berapa bagus. Yang bagusnya ialah dia cuit kawan dia yang sah depan dah penuh tu, tarik ke belakang. Boleh faham? Dia cuit yang sah dah penuh ni, sepanjang ni, kemudian orang salah seorang tu akan turun ke belakang. Itu cara dalam maksud sah berjemaah ini. Baik, kita nak cuba nak secara praktikalnya. Baik, Haji masuk, sila. Oh, jauh sangat. Baik, gini, cuba dekat sikit. Sekali lagi. Takbir dulu. Okey, Haji akan turun. 2 langkah. Kalau tak tu lagi, cuba betulkan lagi lah. Okey. Ini cara kedudukannya, boleh penonton sekalian sama ada di studio dan di rumah. Maka ambil keadaan cara ini yang diberikan oleh ulama-ulama kita khusus dalam mazhab Syafi'iyah ini, dan mudah-mudahan solat kita akan menjadi lebih baik. Tapi syaratlah, nak buat macam ni ada syarat. Yang pertama sekali, dia kena beranggapan bila buat begitu orang depan tu faham. Nanti dia cuit ni, apa hal pula ni? Orang tu tak faham pula tak? Jadi itu. Boleh silakan masuk. Terima kasih semua. Kemudian perkara ini juga hanya boleh berlaku semasa qiyam. Kalau tahiyat nak macam mana? Jangan. Hanya semasa qiyam. Jadi kembali kita pada tadi, iaitu sekiranya dia sembahyang terus seorang pun sah sembahyangnya, cuma tidak aula ataupun tidak utama begitu, dia cuba tarik ke belakang tadi. Boleh tuan-tuan puan? Jadi mudah-mudahan tu saat tadi perlu kepada praktikal, dan mudah-mudahan pencerahan ini memberi kebaikan yang lebihlah kepada kita tentang saf sembahyang. Baik. Jadi untuk pencerahan itu selesai kita. Dan Ustaz minta untuk soalan seterusnya, silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rodi bin Noh. Ini mengukarkan satu soalan kepada Ustaz. Boleh Ustaz sebutkan dalil-dalil susunan saf secara umum bagi makmum lelaki, perempuan dan kanak-kanak? Minta pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Berkenaan dengan dalil-dalil saf, susunan ni macam mana? Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kalau tuan-tuan buka dalam internet ni ada cara susunan saf sembahyang itu, tapi kita tak dapat nak pasti mana satu yang paling kita nak pegang, mana satu. Sebab internet macam-macam ada. Orang masuk begini, orang masuk begini. Kita pening kepala kita. Baik tuan-tuan, begini. Dalam disebutkan oleh seorang sahabat, Abu Malik Al-Ash'ari, menyebutkan bahawa ala uhaddithukum bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak ceritakan, dia kata, macam mana kedudukan saf yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Fa aqama as-salat, maka dia sembahyang. Rasulullah sembahyang tu, Rasulullah jadi imam. Di belakangnya ialah fasaffur rijal. Di belakang ialah saf lelaki. Makna lelaki yang bala tu belakang tu. Kemudian saful ghilman, budak-budak di belakang selepas itu. Timbul baru ni tuan-tuan tentang
budak-budak ni boleh masuk ke tidak sah sekali dengan orang apa ni? Orang dewasa boleh ke tidak? Baru ni ada heboh dalam internet kan? Baik. Pandangan yang baik tentang untuk rujuk ialah tentang boleh rujuk kepada pandangan Mufti Wilayah Datuk Dr. Zul Al-Bakri. Zulkifli Al-Bakri. Beliau telah membuat satu tulisan yang agak bagus untuk kita sama-sama rujuklah. Iaitu kedudukan sah beginilah. Mula-mula imam, kemudian lelaki, kemudian kanak-kanak. Cuma kalau dibimbangi, kalau dibimbangi kanak-kanak tersebut kalau duduk belakang juga, ini kawasan kanak-kanak. Ye, kawasan kanak-kanak boleh bermain. Jadi kalau dibimbangi begitu, dan disebut dalam kitab-kitab tentang lil tarbiyah, untuk mengajar anak itu sembahyang, maka boleh letak di antara dua orang dewasa, mana ayah dia sebelah. Cuma Dr. Zul cadangkan ini, iaitu dia hendaklah diletakkan di hujung sekali. Maknanya sah itu, bapa dia sebelum hujung, anak last sekali. Itu caranya. Jangan letak belakang imam pula. Tak, mentang-mentang kata boleh, dia pun pergi letak belakang imam. Tak boleh, salah macam tu tuan-tuan. Kenapa? Kerana kalau imam batal, siapa nak ganti? Budak tu. Allahumma, jangan hura-harakan masyarakat kita, tuan-tuan. Jadi, kalaupun ada kebenaran, makna kata boleh, tapi boleh itu dalam situasi yang apa ni, terpencil lah. Mana budak tadi, kita letakkanlah di hujung. Itu caranya. Kalau nak mengajarkan dia salah. Tetapi masih dalam keadaan yang aulanya, lelaki, kemudian budak-budak, kemudian barulah sah wanita. Jadi tengok tuan-tuan, Islam punya pengajaran tentang sistem kaedah ini begitu baik. Jadi kalau seorang menurut sistem ini dengan betul, maka kembali kepada hadis tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyatukan hati-hati manusia dengan sebabnya disatukan saf-saf tersebut. Jadi balik ni tuan-tuan, kita balik Kota Baru, balik Kelantan. Cuba latihlah. Pak Imam selalu beritahu dah, iaitu tuan-tuan rapatkan saf, betulkan saf, sila tutup handphone. Diulangi sila tutup handphone. Kita pun tutup handphone belakang. Imam pun Allahu Akbar. Pas bunyi lagu lah. Bunyi lagu tu kat mana? Dalam poket Pak Imam rupanya. La haula la quwwata. Jadi tuan-tuan, kita berhenti seketika, insya-Allah kita menyambung lepas ini. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali. Alhamdulillah, muslim muslimat rahmat Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita berada di hujung rancangan pada hari ini. Dan tuan-tuan, kita masih dalam perbincangan tentang saf sembahyang, merapatkan saf, menyatukan hati kita, insya-Allah. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, apabila saf itu direnggang-renggangkan, ya, maka akan masuklah di celah-celahnya ialah syaitan. Syaitan ni kerja apa dia, tuan-tuan? Was-was. Kerja nak cocok hati manusia, kerja nak nak merosakkan jiwa manusia. Ini kerja syaitan. Jadi kita kata kalau rapat bahu pun, rapat kaki pun, tetap ada laluan. Tetap ada laluan. Tapi tak apalah, yang penting kita rapat itu sekadar kemampuan kita. Anda jangan marah pula. Allah, rapat sangat panas pula. Anda jangan marah, tuan-tuan. Itu adalah satu cara. Tuan-tuan cuba pergi tempat yang ramai. InsyaAllah kalau tuan-tuan dah pergi umrah, tuan-tuan faham. Ya tak? Tempat yang ramai di Mekah, Madinah. Kalau tempat kita ni, maka tak ramai sangat. Ya? Tapi tuan-tuan bila pergi di sana, tuan akan faham bahawa Allah, Masya Allah. Kadang-kadang kita kalau dengan tempat kita ni, kalau terganggu budak-budak sikit, macam bawa budak-budak. Dan kita marah ni pula. Tuan pergi sana tahulah. Rupanya di sana lebih terbuka lagi, lebih ramai lagi budak-budak yang macam-macam caranya, tapi itulah menguji kesabaran dan keimanan kita bahawa di satu hari nanti kita akan dikumpulkan tempat lebih dahsyat, iaitu di padang mahsyar. Tidak ada undang-undang lagi pada masa itu, tuan-tuan, dengan segala orangnya. 1000 kaki atas kaki itu beri satu tamsilan untuk kita. Jadi tuan-tuan, untuk sebelum soalan yang terakhir, Ustaz nak sebutkan
antara saf-saf sembahyang, perkara penting kita bincangkan tuan-tuan. Apabila seorang yang nak sembahyang, katakanlah sembahyang sunat, dia mula-mula sekali, dia hendaklah cari tiang-tiang atau dinding-dinding supaya orang tidak lalu di hadapan dia. Nah, lau ya'lamul mar, kalau orang yang lintah depan orang sembahyang tuan-tuan, kalau dia tahu besarnya bayna yaday musalli ni, lalu di hadapan orang sembahyang, maka dia akan tunggu ayyaqifa 40. Dia akan tunggu sampai 40. Rawi itu tak sebutkan yang jelas 40 tu 40 hari ke 40 tahun ke, tak sebut yang jelas. Tapi makna 40 lama tuan-tuan, tak sanggup dia nak lintas sembahyang kalau tahu apa balak kenanya kepada dia kalau dia lintas sembahyang. Baik. Itu kalau dia tahu, dia tak tahu masalahnya. Tak. Apa perlu kita buat? Kita yang tahu ni. Ni tuan-tuan, hari ini tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh buat. Cara macam mana tuan-tuan kalau nak potong sembahyang kita sah kita tu kan? Maka tuan-tuan angkat tangan gini. Kita tengah, saya bagi contoh Kita tengah sembahyang gini, orang nak lalu depan kita, mata kita nampak ni kan. Nanti orang kata, tak khusyuk, patutlah boleh itu. Kita tengah sembahyang, orang nak lalu, angkat tangan kita. Ustaz pernah buat ni, orang ketawa tuan-tuan. Orang sebelah ketawa, tengok dia buat macam tu. Tak apalah apa nak buat. Tahan gitu. Kalau dia lalu juga, falil fa'hu, boleh tolak dia tuan-tuan. Kalau lalu juga. Itu adalah hadis yang sahih. Kalau Mekah selalu jumpa perkara ini kan. Tapi tak kira juga Pak Arab tu dia belasah juga kita. Dia lalu. Jadi cara angkat tangan, maka insya-Allah dia tidak akan potonglah barisan kita itu. Dan kalau dah tak dapat tiang apa semua, carilah tempat-tempat yang agak sekira-kira orang pun tak boleh nak lalu. Atau paling-paling tak ada sangat tuan-tuan, carilah serban ke sejadah ke, letaklah kat depan di antara kita dan tempat sujud. Di situ kawasan kita punya. Kalau dah tak ada tempat lain yang sangat-sangat. Sehingga dalam riwayat, walaupun tak kuat riwayat ini, boleh ambil pen tuan-tuan, buat garisan gitu. Garisan gitu. Itu caranya. Lebih baik daripada sembahyang di tempat yang terbuka untuk lalu lalang apa semua. Boleh tuan-tuan? Itu peringatan untuk kita bersama. Dan untuk soalan seterusnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nurhayati binti Muhammad ingin bertanyakan soalan. Di manakah kedudukan seorang makmum khunsa di dalam solat berjemaah, dan bolehkah seorang makmum lelaki yang baru sampai terus bersama-sama solat di sebelahnya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Tak macam orang Kelantan pula dok. Kelantan campur, sekarang campuran banyak. Baik. Terima kasih Aja di atas soalan tersebut, soalan yang baik. Saf khunsa. Saf untuk khunsa. Khunsa ni maksudnya orang yang dilahirkan, jangan marah kepada mereka. Apa nak buat? Allah lahirkan dia begitu dalam keadaan jantinanya tidak dapat dipastikan. Ada mengikut kaedah kedoktoran, dan ini telah dibuat fatwa, ada fatwa. Sekiranya pihak doktor boleh menentukan dominan, maksudnya dia lebih kuat lelaki kah, lebih kuat perempuan kah? Kalau lebih kuat lelaki, maka dia akan ikut lelaki. Kalau lebih kuat perempuan, dia akan ikut perempuan. Yang tak tahannya, dia lelaki tapi duduk berlatih perempuan. Orang ni tak tahan. Itu tak boleh. Sebab benda ini kalau berlaku dalam keadaan kejadian yang asal, apa nak buat? Baik, khunsa sebegini tuan-tuan, maka kedudukannya ikut pandangan kitab Al-Mughni, para ulama menyebutkan tentang kedudukan khunsa ialah imam, yang kedua orang dewasa lelaki, yang ketiga kanak-kanak, belakang kanak-kanak tu. Belakang kanak khunsa barulah perempuan selepas itu. Jadi soalan tadi, adakah orang lelaki boleh duduk sebelah situ? Jadi orang lelaki akan nampak terus budak depan tu. Maknanya dia kena belajar juga ni. Apa pasal lepas budak ni ada orang lelaki lagi? Sebenarnya dia patut dia kena faham, ya tak? Bahawa selepas budak tu sebenarnya adalah khunsa. Tapi ialah itu dah sudut undang-undang caranya. Tapi nak menjaga sampai ke tahap itu saya rasa payah juga tu. Tapi ala kulli hal, Islam ni dia ada kaedah. Tuan-tuan, satu-satunya agama, carilah kat mana-mana di dunia ini, satu-satu agama yang menceritakan daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Kita katalah paling kecil apa?
masuk tandas, cara masuk tandas. Ada tak dalam Islam? Ada, adab dia. Masuk kaki kiri, doa, Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Kena duduk, cara duduk atas tandas, nak buang air tu macam ada cara tuan-tuan. Angkat kaki kanan, duduk atas kaki kiri. Tapi tandas duduk belaka sekarang ni macam mana? Tak, dia panggil tandas apa tu? Makuk tandas cara duduk tu kan. Yang itu tak, bagi Ustaz tidak mencukupi kaedah sunnah yang dikehendaki. Taklah Ustaz kata haram, cumanya tak mencukupi untuk sunnahnya. Kemudian keluar tandas pun ada bacaannya, siap semua tutup kepala, Islam ajar. Sebesar-besar perkara, memerintah negara, katakanlah memerintah negara besar, maka tuan-tuan, itu juga ada diajar dalam Islam. Maka tuan-tuan, yang ini pun dalam bab ibadat, Islam ajar. Dalam bab muamalat, Islam ajar. Mana nak pilih keadaan ekonomi yang Islam, keadaan ekonomi tidak Islam, Islam ajar. Konvensionalnya, tidak konvensionalnya, takaful, tidak takaful, semua itu Islam ajar. Tidak ada agama lain yang melakukan demikian. Jadi muslim simak rahmat Allah sekalian, walaupun perbincangan kita ini tentang saf, insya-Allah mudah-mudahan ini akan, Ustaz tak kata ini sempurna 100%, tetapi mudah-mudahan dia akan membawa kepada sembahyang kita lebih baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekurang-kurang tuan-tuan datang daripada Kelantan semata-mata nak masuk ke program ini kan. Tanyalah Ustaz mendapat pahala insya-Allah. Kada nak beli pasar raya mana-mana pula. Itu tak payah cakap. Lepas ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan berrahmat kepada kita bersama dan ilmu ini dipanjangkan insya-Allah ke seluruh Malaysia dan pada siapa-siapa saja insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin simak rahmat Allah sekalian, sehingga kita bertemu lagi dalam program-program mendatang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.